Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Pagi ini Alhamdulillah saya berpeluang untuk datang ke Institut Islam Hadari UKM. Dapat jumpa pengarah dia, Prof. Fariza. Benarnya banyak peranan dari segi pemikiran, dari segi aktiviti program dan sebagainya yang saya nampak institut ini boleh berperanan. Sebab Hadari ini kita tak payah tahu banyaklah, walaupun wujudnya zaman Tun Abdullah Badawi dan sekarang ini Madani, sebenarnya perkara yang kita nak buat itu adalah kemajuan, ketamadunan, pemikiran, semua benda baik. Jadi oleh kerana di sini Institut Islam Hadari atau memikirkan dari segi ketamadunan, dari segi kemajuan, dari segi pembaharuan pemikiran Islam yang tepat. Oleh sebab itu peranan itu banyak, bro. Banyak benda yang kita boleh buat. Malah kita boleh bantu negara-negara luar. Kan contoh Prof cakap di Uzbek. Ya, Uzbekistan. Uzbekistan. Kita boleh bantu. Ya. Bukan Uzbek saja, banyak negara lagi. Betul. Jadi tanya kerana nampaknya sudah ceria pejabat ni. dah betul-betul nampak orang kata Hadari. Jadi tanya Allah SWT. Saya doakan semoga Institut Islam Hadari ini akan terus berperanan. Terima kasih. Salam daripada kami, bro. Terima kasih juga kerana sudi mengunjung Institut Islam Hadari UKM dan bekerjasama InsyaAllah. baru-baru ini dalam program. Baik. Kerjasama ini terus